Kalau kau mau makan pergi warung AA, kami pergi warung AA ni. Malas lah. Apa mau diambil? Penat lah. Kalau mau diambil kasih tahu, aku ambil. Ha? Dah fikir dia macam lapar tapi macam malas. Oh. Bahaya lah. Kami pergi. Kau cakap dia sebenarnya kau rindu aku kan? Kau dah lama kat Kuantan tu tak tengok aku kan? Mana ada? Mana ada tu? Aku tanya kalau kau mau makan. Kalau dah mau sudah. Itu je. Tengok dah macam mana. Tapi kalau macam kau mau makan, datang ke warung AA, jangan datang ke hati aku. Yelah, hati kau tak ada apa kan? Laparan nanti. Ya, kalau kau datang ke hati aku, takut nanti kita makan nasi minyak. Warung tu kedai restoran biasa guys. Dia nama dia warung. Kami ni makan di warung saja. Aku sama Irfan ni makan di warung, kedai-kedai biasa saja. Kami tak makan di kedai-kedai mahal, tak mampu. Tapi kalau macam ada orang mau bagi gift, mau belanja makan, upgrade sikit lah. Gitu lah. Tapi buat masa sekarang ni makan dulu kita di mana ikut kemampuan lah. Di warung saja lah kita makan dulu. Jadi kalau macam aku mau belanja asla pun dah juga terlampau banyak duit habis pak. Ikut kemampuan lah. Boleh lah belanja goreng-goreng pisang, jeruk ais. Mana ada goreng pisang malam-malam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lah. Warung yang kami pergi ni ada goreng pisang. Mana ada? Ada goreng pisang yang sejuk punya. Yang dari petang punya goreng pisang tu. Imek kau kentut kah? Tidak bodoh sumpah lillahi ta'ala. Kenapa kau kentut ni? Jalan. Irfan tu ketuk aku teringat dalam kek bekal tu. Irfan rupanya. Tidak masak. Okay, masukin. Irfan tu. Aku dia pergi apa guys. Ya. Dia dah apa mana dah. Tanda jatuh buat punchline. Mana tu? Dan kau ambil Irfan kaki ketuk. Seperti itu. Orang yang Mana? Kalau mau makan datang sini ya. Kalau Irfan ajak aku pergi takut. Kalau kau ajak aku macam fikir dulu lah. salah mana ni? Dari kita kanan. Kanan ke kiri? Kanan. Ini kan? Oh ini mah. Ini bukan kita lawan arah ni. Oh, salah di kalau. Dia buka can. Dia tengah try. Tak boleh buka can. Nanti kan kena ban. Mau sampai sudah ni di warung Kau dah sampai dah? Dia dah cakap nak ambil. Tahu-tahu dah sampai. Dah macam ni dah lah. Dah cakap kalau kasih tahu tadi singgah. Dah lah tak apalah. It's okay. Dah tak lapar dah pun. La haula wala quwata. Kenapa kasih tahu tadi mau diambil? Aku pasal Kau kira aku boleh baca perasaan kau ke? Aku boleh tahu isi hatimu? faham je lah. Kalau aku cakap malas-malas tu, faham je lah. Maksudnya dia suruh ambil. Tapi tahu-tahu kau dah sampai sana dah. Tak apa dah, tak lapar dah. It's okay. Why now? Over je. It's okay lah, tak apalah. Berdiri kau di tengah-tengah pakcik supaya kau dilanggar. Jalan lambat-lambat. Nah, kalau mau makan sini. Kalau mau diambil, kasih tahu diambil. Tak apalah. Mana satu tadi? It's okay. Semoga kau kenyang atas kedukaan orang lain kat rumah. Why? Astagfirullahaladzim, jangan begitu lah. Yalah, aku ambil lah. Tak apalah, tak nak lah. Dah tak lapar dah. It's okay. Nak, dua. Kan dah sampai, tak payahlah. Betul lah. Tak payah dah. Parking je dah pergi makan. Jawapan yang mudah sabar. Mudah Sarawak betul. Mana ini parking ni? Enggak ada bonggol ya? Baru bandar teh. Atau Ali. Bukan kita tak nak menyenak. Ya. Densa. Kasih tapau makanan untuk Asla. Okey. Tak apa, aku dah kena nak makan hati. Shh, diam. Aku tapaukan.
payah dah kenyang nak makan hati. Macam mana kau makan hati? Dah kenyang makan hati. It's okay. Pakai topi, takut orang kenal. Aku ni famous. Ramai orang kecam aku. Jadi kena pakai topi. Macam Kau dah cash? Enggak. Saya tanya orang-orang. Apa? Kau dah cash? Asal? buat apa cash? Mau kasih kering kain ni. Kalau kau di cash nak kat rumah. Yelah, bukan jauh pun. Aku QR. Lepas tu? Lepas tu aku ni cash kering lah, kain aku. Sekarang ni kedai mana kita mau pergi? Aku jam. Pan, sini lah. Mana? Aku ambil wallet dia. Pura-pura tak faham lagi asal. Itulah, datang ke sini. Aku hantar makanan lepas tu ambil cash, gitu lah. Saya hantar makanan lepas tu ambil cash. Nak berapa cashnya? 50 ada. 50? Nak buat kering RM50? Satu kali lah terus buat cash dalam dompet. Tak ada. Kalau RM10 itu ada lah. Aku mana simpan cash sangat. 20. 20 kena check dulu. Okey. Kalau ada siling-siling ke RM1 boleh juga. Nak berapa ringgit? Ha? Nak berapa ringgit? Mana-mana saja. Ini pun okey. Letak handphone aku betul-betul tangan ni. Scan lah. Sabar, kamu jadi pergi tapuk scan. Scan pun lambat. Kamera itu ada program. Kau mau makan apa Asla? Oh di sini yang kau tahu nasi goreng kampung mah. Orang AA. Bukan aku tahu dekat TikTok. Tutup kan? Tak tu lah sedap goreng dia. Anu. Kau order dulu. Kau mau apa nasi goreng kampung? Apalah. Mau dan dah kira sampai 3, 1 2. Sabarlah tak boleh fikir lagi. Okay. Tak apalah Iris, okey. Nanti aku keluarlah makan sendiri. Kenapa pun aku tengok di belakang? Okey lah Asla, saya turun dulu. Okey. Nanti kalau mau tahu kasih tahu je. Okey. Alright. Oh, bye. Okey. See you. See you.